Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari Kelang tu nak ke KTM Kelang tu dia ada masalah sekarang ni, sedang dalam penyelenggaraan. Lepas tu Zu ke KTM Shah Alam, situ pun sama, dia ada tulis kat tepi tu kena pergi ke KTM Subang. Dari KTM Shah Alam tu dia ada bas percuma. Zu tak tunggulah, Zu naik Grab. Walaupun tak percuma pun tak apalah, dalam RM14, RM13, 30 sen. Gitulah. Lepas tu sampailah dekat ni KTM Subang. Dari Kelang tempat Ventura Trans tu dah 3 kali Grab dah Zu naik, baru sampai sini. Dari Subang ni Zu akan ke ni KL Central. Lepas tu sini Zu nak ambil monorail. Zu nak ke hotel yang biasa Zu duduk tu, senang kat situ. Dia sebelah hotel tu je stesen ni monorail. Mudahlah, nak pergi mana-mana mudah. KL Central. Zu tak masuk sana, Zu nak ambil monorail pula. Zu nak naik monorail ke Chowkit. Itu nak tunggu. Dari KL Central ni banyaklah tempat kena singgah lagi. Tun Sambatan, Maharaja Lela, Hang Tuah, Imbi, Bukit Bintang, Baja Culan, Bukit Nanas, Medan Tuanku, Choki. Lepas tu last dia punya stesen Titi Wangsa. Ada satu hotel di Choki tu, kalau kita duduk kat situ, tahu tak, hotelnya sangat selesa dan terletak sebelah saja dengan stesen monorail. So kalau duduk kat situ mudah sangatlah kita nak ke mana-mana sahaja di Kuala Lumpur ni.
Asam. Banyak dah kan. Ni ada nak main masa tu. Asam. Apa dah yang ni? Jomlah kita pergi jalan. Ha? Betul lah kan. Kan ni kedai dia. Nanti dah kejut lah. Kalau hot tu kedai Salimi yang itu. Tu kedai tu. Semua benda ada. Jom. The food mall. Dia sikit nak beli sana. Nak bincang ni lah. Sewa. Ha? Alhamdulillah, Zul pilih menu ini malam ni. Dekat hotel Zul tinggal tu, kat bawah tu ada kedai Pakistan, Arab. Wow, best sangat bauan masakan dia. Ada roti naan, ada roti, banyaklah jenis menu kat situ. Ada ayam kecil-kecil yang bakar tu. Tengoklah nanti kalau Zul terliur lagi, Zul belilah yang tu kan. Tak salah kan. Tapi kali ni Zul pilih kedai Melayu. Okey. Itu nasi putih, kembung, 3 rasa. Ini yang Zul pilih ni nasi goreng ikan masin dengan telur mata. Hari tu Zul datang ke kedai ni juga sebab masakan dia wow, memang sedap. Lepas tu semestinya Zul ambil ni kepuk keping orang Gano tak boleh pisah dengan kepuk keping ya Allah, sedapnya. Makan dengan nasi, makan saja-saja pun sedap ni. Bismillah. Lepas tu jomlah kita makan. Coki. Saya suka datang sini. Tempat menginap, mudah tempat untuk makan. Lepas tu sebelah dengan stesen LRT. Nanti dah makan kita pergi jalan. Banyak menu. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini tak makan ni, pedas. Makan juga. Lada kecil tu kita kenyek. Jangan makan sebiji gitu, pedas. Apa pun. Waktu fasting lagi kita main ingat tak? Mana? Baru nak buka tadi. Ni jalan sana bang. Pasal air. Di sini
Ya, tak tahu. Yang ni ayam ni Zu beli dekat bawah tu. Makan Oh, kat di dalam mana? hotel ni. Terima jadi hotel. Sebelah Ria senyocok ayam apa entahlah, orang Pakistan buat. Mana Agak-agak apa? Pakistan ke Arab? Kalau Tak tahu. nama dia kedai ni? Tak tahu juga nama kedai. Bikin gerai ke? Fikir berada asam limau ni. Dia tak ada sos. Dia bagi asam limau je. Limau pun tak ada air. Bikin gerai. Tak apa, kita pun ada isi pula. Okay, so nak rasa ayam ni dululah. Bismillah. Bikin gerai. Perapan barbecue. Nasi masam je lah. Perahan limau. Tak ada cicah. Makan je. Alhamdulillah.